Okey eh? Okey. Aku dia pun bagus. Dah habis nak buat tahu. Kita aku ni dah ni. Mana aku boleh keluar. Tak tahu dah cerita dia getah bagi aku. Kalau getah ni bohong ni semua kau jangan mati. Nak sedapkan dalam buku je. Betul. Nak sedapkan cerita je sebenarnya. Tapi keputusannya nyusahkan orang tanah aja. Itu yang aku tahu. Apa namanya? Semua betul dia makan je. Ada 15 dah. Betul aku. Sedap sebenarnya sedapkan dalam cerita lama aja. Yang ini buat sana Zuk dah getah elok dia buat getah tak ada rega. Tanam dah elok besar-besar tapi elok pokok dah betul-betul dah boleh elok kan. Tak ada rega. Dah. Layak je Nak tebang sayang. Dia tahu sama aku nak buat duit dalam pisang. Tapi kera je pula kera dengan orang. Betul. Tahu dia boleh berbuah dah tentu boleh buat duit. Pisang kadang kalau tak kena curi. Itulah. Itu je yang kau nampak semua lekeh dapat duit. Curi dia orang ke curi dia apa? Curi mana semua curi. Kera curi orang pun curi. Semua curi. Itu yang bayar tu. Bening kali orang pun RM3 sebab pokok. Pisang awak pun lebih kurang lagi. Dia RM2 pun boleh awak kan. Betul. RM5. Kan Sabtu malam lepas aku beli 2 tikat RM15. Memang susah mahal. Orang pun tak Tak nak. ada nak tahu-tahu ada hendak ambil tak nak orang lain bilang. Dah itulah. Ini dia cerita dia. Dah lah. Orang tak nanam pisang apa nama? Bukan ni sekarang ini kena curi. Orang sini orang tak pandai tanam langsung. Lepas tu kadang kali pertama kali kedua dah pokok dah apa dia buat ni. Pokok dah kacang kuning. Kosong. Baru lagi baru 5-6 bulan. Dia adik aku dalam kat Kuala Kasau. Tak tahu. Habis dia bermakna benih rosak lah tu. Mana? Siapa yang ambil? Mana? Orang asing. Awak pun ambil je lah. Apa je lah. Oh itu betul kebun dia. Kebun dia. Kebun dia. Ayat itu lah. Aku tak tahu saya, kamu jangan curi. Aku nak beli makan curi. 15 sen 3 kubang. Dia tak tahu 15 sen. Benda kan. Bunuh orang beli. Ada pepayah ada. Kebun pepayahnya ada. Habis cahaya buat apa kan cahaya? Oi, cahaya dah senang. Ini rumah sawit dah kok. Sawit? Itu? Okey lah. Dulu bila orang cakap tanam. Dia tak ada. Sekarang ni dia dah tanam, pokok dah besar. Dia berapa dekat orang tu pokok ke? 2 ekor dia tanam pokok sawit apa ni daun pendek bermakna 20 kaki. Dulu 30 kaki. Dia punya sawit tak silap aku 200 pokok ni. 3 ekor punya. Tanah 2 ekor. Dia tanam 3 ekor. Duit dah sekarang dah. Tak ada dah menjadi dulu lah. Dah beli motor apa ni LC beli cash. Oh benda kan ya. Tanah ayah dia lah. Ayah dia banyak tanah. Tanah dia lah tu bambu dia. Yalah. Dekat rumah belah rumah Madebik tu. Itulah. Bambu dekat rumah dia tu. Lama dia dah. Ada kadang-kadang Dia keluar malam. Oh malam mau keluar. Malam atau petang baru dia keluar. Pagi-pagi macam ni dah cari je dah. 4 baru dia keluar. Jadi bukan tu. Mana lepak ah? Itu yang kita tidur apa benda kan malam. Kita tidur dia baru keluar. Tak tahu mana lepak. Ada projek. Aduh. Dia jadi buat.
10 malam. Duduk masjid. Ha? Duduk masjid lah. Dia masjid dia. Tengok dia kat masjid tu. Buat puasa buku apa benda sampai tarawih. Habis tarawih lepas tarawih pukul 2. Warak betul. Hotel pukul 2. Warak betul rupanya dah. Orang tak ada tu pergi Penjung lah. Berapa? Nampak tengok salinan buku mula. Mantu jaga pasal Ramadan. Apa ni? Sampai ke pagi. Dia apa seorang, bukan dia nak tanggung seorang dia kan? Tak ada orang berkenan. Tanya dia. Mungkin. Dia tak ada. Mungkin. Mama tu Dari sini dah? Ha? Dari sini. Bukan haji. Pada dilatih aku nak pergi. Pergi polis. Habis mana lepas ke Delhi tak nampak pun. Duduk di apa dia Taman Mek dekat apa ni JPJ sana tu. Duduk dengan apa? Nyewa flat. Banyak duit lagi kot. Tahu nak cakap. Dulu pergi Kuala Lumpur lah apa. Dia tak campur orang. Dia tak campur orang kampung. Eh, you ada kawan tak? Ha? Mana kawan? Dah habis kerja lah. Aneh. Apa bang? Tapi je bang. Ambil pun. Pakai pun. Ayo, minta dia dulu. Sekarang. Ayo. Kita jumpa lagi. Lama tak jumpa padi. Dah rawak Dia dua rumah. Dua rumah je lah. Dua rumah. Kelang dengan sini. Okey. Dia ni. Oh, okey sebenarnya sebab IPM tak boleh keluar. Problem Ni, pada padi. ni. Siapa? Anu lah buat jumpa lah. Itu banyak. Kalau cakap 1,000 orang tak apa. Dia banyak dia lama. Dia dekat 600 semua tu. Okey, betul. Betul pula kata nak sukses kerajaan sekarang ni. Tu kata tak tahu dia kan. Tok jari tak dapat terik. Dah lah buat jumpa lah. Itu pun nak buat. Bukan sekadar untuk jumpa kena naik mahkamah. Yelah. Memang banyak kena. Kan pergi pasal duit pun dalam. Saya duit sebab kalau duit 1,000 bawah mungkin dia nak ini. Dia banyak. Memang katanya. Dia lama kerja dekat 30 tahun. Dia pasal kilang. Dia kira kilang. Dia kilang kemikal dulu benda semua tu kan. Tu kau takut kop jari dia tu rosak. Satu ke dapat? Satu pun tak boleh tulis. Dia memang 95 tak boleh tulis. Macam aku tengok awak dengan dia lebih kurang apa benda ni. Tapi mungkin dia makan dalam. Sebab dia main kemikal. Dia main kemikal. Rosak je kan. Susah nak pergi haji tu. Nak pergi. Biar je duit tak dapat. Dia ada duit tak boleh pakai. Buat dia tengah tak buat. Memang tengah buat. Dia ambil masa. Dia tak nak keluar. Nak suruh buat sini. Macam modul lah. Tak tahu apa. Sekarang dia ada dah 5-7. 2 tahun dah simpan. Kali dapat halpuk banyak tu. Itu kalau kata orang kalau aku dulu pun tak adalah banyak kan. Ada lebih kurang 50,000 pun. Setahun 5,000 dekat. Ya. Buat dia kalau nak 100,000. 600,000 ke? Dia pakai duit. Dia kena gaji tinggi. Itu dah boleh. Setahun aja dia punya apa ni dividen dah punya 30,000. Kita boleh goyang kaki dah. Orang tu apa nak lagi? Tapi tak boleh tak boleh keluar. Kena kerja teruk juga. Bulan ada nak kerja juga. Kan. Duit tak keluar. Yalah. Duit tak keluar nak belanja tak makan apa. Tapi dia tengah buat dah. Dia buat dia ni. Saya bawa dia. Tak boleh buka dia. Tapi pergi mahkamah, di mahkamah mana dia ke KL.